Siap-siap je lah nangis nanti lawan Vietnam. Betul lah tu, menangis. Menangis kegembiraan. Guys, Malaysia akhirnya menamatkan badi apabila membantai. Okey, kita buat lauk Vietnamese spring roll. Menjaringkan gol sebanyak 4-0 dalam aksi kelayakan Piala Asia pada malam tadi. Jom kita sembang. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan dulu butang follow dekat sini. Dah tekan. Mantap. Pertama sekali aku kena cerita pasal anak muda yang kita banggakan selama ni. Arif Aiman. What a player. Dalam tim yang sudah ada pemain-pemain yang bermain di La Liga, di Liga Amerika Selatan, ada juga yang bermain di Turki. Tapi Arif Aiman yang bermain di Liga Super Malaysia masih lagi menyerlah. Kalau korang tengok dekat first half tu, sayang ada satu peluang yang dia tak dapat nak jaringkan. Bila tengok dekat stadium nampak macam dia tak lob tu tak masuk ke dalam gawang lah. Tapi bila tengok highlight nampak macam keeper sebenarnya ada tepis sikit bola tu. Kalau dah masuk tu memang cantik gila mat. Dekat first half Arif Aiman lebih kepada dia cuba nak menjaringkan gol. Tapi dekat second half dia tukar dia punya mood. Dia jadi assister pula. 2 assist dia hasilkan dalam game malam tadi. Hantaran-hantaran maut daripada tepi. Gandingan dia dengan Dion Scholes memang betul-betul menjadi tau malam tadi. Arif Aiman. Gila budak ni. Yang kedua, aku nak cerita pasal player-player warisan kita. Sebelum game, bila tengok line up, ramai yang tak berpuas hati. Sebab yelah nama-nama baru, nama-nama bukan nama Melayu kan. Dia orang nak Ahmad, Ali, Mutu dengan Apek yang main untuk Malaysia. Tapi bila tengok line up, nampak nama ada Holgado, Figurido. Okey. Bila aku tengok game semalam, aku rasa akan menutup kot mulut-mulut yang tak puas hati sebelum game. Sebab apa? Semangat yang diorang tunjukkan memang betul-betul macam nak main untuk Malaysia weh. Korang tengok ada seorang tu kepala dah berdarah dah Mat. Okay, striker ni kepala dah berdarah Mat. Dia pergi keluar, dia balut kepala dia masuk balik, dia menjaringkan gol. Nak kata power tak power. Lepas tu botak tengah ni memang betul-betul MVP lah untuk game malam tadi. Okay, position dia sebenarnya macam second striker tapi dia macam bermain dekat semua position depan tu tau. Okay, kadang-kadang dia dekat tengah, kadang-kadang dia dekat kiri, kadang-kadang dia dekat belah-belah attacking midfielder sikit kan. Mamat ni power gila weh, Mamat botak ni. Scout mana yang dapatkan player ni memang betul-betul aku puji lah. Sebab player ni bukan setakat boleh jaringkan gol. Dia boleh hold up play, dia boleh kejar. Ui, ada satu part tu dah minit 80 aku rasa. Botak ni kejar sampai hujung lah Mat. Dia punya tenaga ni tenaga apa baik. Okay, serius aku cakap, player warisan kita memang perform malam tadi. Lupa nak cakap player nombor 3 yang aku dah review sebelum ni. Kalau korang belum tengok lagi, aku dah review dah kita punya centre back. Aku dah kata dah dekat review tu, dia punya tinggi, dia punya fizikal memang akan menangkutkan lawan dan benda tu memang terjadi. First half, walaupun kita kurang menyerang tapi kita punya pertahanan memang solid gila weh. Lagi-lagi pemain nombor 3 tu. Pemain nombor 5 pun okey juga. Lepas tu yang aku suka sangat untuk game malam tadi, gandingan Dion Scholes dengan Arif Aiman dekat belah kanan tu. Memang betul-betul menjadi. Sebab itulah banyak gol datang daripada belah kanan compare dengan belah kiri. Belah kiri Corbin Ong macam tak hidup sikit. Tapi betul lah dia ada gol. Mungkin sebab dia agak kurang overlapping. Kalau sebelum ni, yelah kita takut setiap kali Corbin Ong bila nak overlap ni, dia lambat turun. So defender memang kena lah kan. Tapi semalam aku rasa Corbin Ong kalau nak naik banyak kali pun tak ada masalah weh. Sebab kita punya centre back memang solid gila. Okay, cakap pasal belah kanan, Dion Scholes ada menjaringkan gol, tandukan yang cantik, assist daripada Endrick. Tapi aku paling suka gila 1-2 antara Dion Scholes dan juga Arif Aiman. Dekat tim Harimau Malaya sebelum ni, Dion Scholes main centre back dan bila dia dapat main position right back ni, bagi aku better lah dia dekat position right back sebab dia memang boleh membantu dari segi serangan juga. Gandingan dia dengan Arif Aiman, maut betul lah. So hasilnya inilah dia keputusan akhir. Sebelum game ada yang kata kita akan kena bantai lagi, ada yang kita menangis lah apa kan. Last kita menang 4-0 guys. Apa yang lebih specialnya, kita dah lama gila tak menang dengan Vietnam. Okay, dah lah tak menang. Setiap kali kita main dengan Vietnam sebelum ni, kita main bola kampung weh. Kita main park the bus. Vietnam yang serang bertubi-tubi. Tapi game malam tadi,
Terbalik weh, Vietnam langsung tak ada peluang. Ada satu je. Aku rasa satu je yang chance on target yang Shihan selamatkan tu. Yang lain Malaysia pegang bola, Malaysia serang bertubi-tubi. Kalau inilah Malaysia yang kita akan tengok lepas ni, Malaysia boleh pergi jauh weh. Malaysia boleh pergi jauh. Okay? So ada banyak benda aku nak sembang pasal tim Malaysia ni, tapi disebabkan video ni dah lebih 5 minit, kita akan sembang dekat video akan datang. Korang komen pendapat korang pasal tim Malaysia yang baru ni. Dan macam biasa guys, yang nak support Wibro, tekan butang follow.